Berita gempar saya awak hari ni. Dua-dua puak ni dah setuju nak ceasefire, nak berhenti lah. Okey. Jadinya Presiden Amerika Trump dia umum nak berhenti perang selama 2 minggu pada pagi ni pukul 9.32 pagi AM waktu Malaysia. Okey, 8 April. Dan akhbar CNN pula kata Iran dengan Israel pun setuju sekali. Okey, Trump siap ayat benda ni jadi selepas dia sembang dengan pihak Pakistan. Trump ayat dia minta tangguh dulu serangan hak besar-besar hak dia ayat tu, nak bom Iran. Syarat tu senang je, Iran kena buka selat Hormuz cepat-cepat dan biar semua kapal lalu okey. Jadi Trump setujulah juga tak stop bom Iran 2 minggu. Kayaknya macam nak rehat jap lah, letih juga. Dan lepas tu dua-dua pihak dah terima 10 cadangan daripada Iran. Okey, jadi sebagai asas perundingan. Kayaknya dalam 2 minggu ni dia nak settle pun habis lah, nak settle habis. Dan selepas Trump buat kenyataan, pegawai Iran ucapkan terima kasih dekat Pakistan sebab dia dah kiranya tolonglah jadi orang tengah. Dan Pakistan ajak runding guna 15 cadangan Amerika termasuk sekali dengan 10 cadangan Iran sebagai asas. Dan Iran rakyat kalau tak ada serangan dia setuju. Okey, dia setuju buka selat Hormuz untuk 2 minggu. Dan semua kapal bolehlah lalu dengan molek. Tapi ada arahan daripada tentera kena ikut lah. Dan pada itu Amerika White House dia bagi tahu CNN Israel pun juga mungkin akan join sekali dengan gejatan ini. Dan walaupun dia ada rasa was-was, tapi last ada setuju. Kira macam itulah Israel. Dan Pakistan siap jemput wakil Iran dengan Amerika jumpa pada hari Jumaat ni 10 April di Turki, okey, di negara Turki untuk selesaikan semua masalah. Dan kira macam meeting hak besar lah. Tapi harapnya jangan jadi perang lagi dalam meeting lah. Okey. Dan PM Pakistan pula kata Iran, Amerika dan puak-puak dia semua setuju. Setuju berhenti tembak serta-merta. Termasuk dekat Lebanon pun berhenti sekali juga. Dan akhbar CNN report inilah dia kata Iran isytiharkan menang besar sebab berjaya paksa Amerika terima 10 cadangan dia. Ni akhbar CNN lah hak report. Sekali tu Trump naik angin pasal CNN. Dia kata CNN ni memang kuat berlawak. Siap kait dengan akhbar CNN ni dengan negara Nigeria. Okey, nya suruh CNN ni tarik balik berita tu dan cepat-cepat minta maaf. Okey, hangpa rasa dunia ni kadang-kadang macam drama jugalah, macam drama Hollywood dah. Kejap gocoh, kejap molek pula. Okey, jadi itulah berita hari ni. Amba nak pergi makan nasi kabu pula. Okey, jumpa lagi si awak. Bye.